maka dia akan dapat melihat syurga yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat daripada Allah ni luas, rezeki daripada Allah ni luas. Kadang-kadang dalam keadaan kita sakit pun ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dalam keadaan tuan-tuan kita miskin pun ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Berapa ramai walaupun dia miskin, dia lebih tenang, mampu tersenyum, gembira tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan orang yang ada duit ni murung je hari-hari. Orang yang ada kerja ni murung hari-hari. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba ubah orang lah. Saya kata jomlah berniaga, buatlah ini, buatlah itu tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang orang tu tak perlukan benda tu pun. Kita pula yang sibuk-sibuk pasal dia. Dia dah cukup tenang dengan hidup dia. Dia dah cukup best dengan apa yang ada di sisi dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita pula rasa serabut. Kita pula rasa macam susah sangat. Dia tak. Sebab dia tenang dengan apa yang ada di sisi dia. Ketenangan ni mahal Dan ketenangan ini bukan dibeli dengan wang ringgit tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin betul lah kita perlukan duit, kita perlukan kerja, kita perlukan harta, kita perlukan kedudukan. Itu keperluan yang kita rasa kita perlu. Kadang-kadang tak semuanya tuan-tuan boleh mendatangkan apa yang kita inginkan. Bahkan kemungkinan benda itu kalau bukan hak kita, bukan sepatutnya milik kita, bukan sepatutnya kita dapat, dia akan mendatangkan satu kepenatan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan.